Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya bateri berfungsi? Hari ni kita akan bongkar rahsia di sebalik satu sel kimia klasik, satu persatu. Anggap je ni macam satu teka-teki kimia dan kita akan selesaikannya sama-sama. Ini dia pelan tindakan kita. Mula-mula kita fahamkan dulu masalahnya, lepas tu kita cari terminal positif dan negatif, tulis singkatan sel, bina tindak balas kimia dan akhir sekali kita kira voltanya. Jom kita mulakan. Baiklah, kita masuk bab pertama, teka-teki kimia kita. Apa sebenarnya yang perlu kita selesaikan ni? Okey, jadi apa yang kita ada kat sini? Satu sel kimia yang dibuat daripada ferrum dan juga argentum. Misi kita ada 3. Pertama, kena cari mana satu terminal positif dan mana satu negatif. Kedua, tulis semua persamaan yang berlaku dalam sel ni. Dan akhir sekali, yang paling penting, kira berapa banyak kuasa atau voltan yang sel ni boleh hasilkan. Nampak macam banyak kerja kan? Tapi jangan risau, kita akan buat satu demi satu. Kita teruskan ke bahagian kedua, positif lawan negatif. Macam mana kita nak tahu mana satu terminal yang positif dengan yang negatif? Rahsianya ada pada sesuatu yang kita panggil keupayaan elektrod piawai. Inilah dia kod rahsia untuk setiap unsur kita. Cuba tengok nilai-nilai ni. Untuk ferrum, nilainya negatif 0.44 volt. Manakala untuk argentum pula, nilainya positif 0.80 volt. Perbezaan positif dan negatif ni, itulah petunjuk terbesar kita. Dan peraturannya senang sangat. Nilai E0 yang lebih negatif, itulah terminal negatif. Jadi, secara automatik, nilai yang lebih positif pula akan jadi terminal positif. Mudah kan? Jadi, bila kita guna peraturan mudah tadi, kita dah pun selesaikan bahagian pertama teka-teki ni. Ferrum ialah terminal negatif dan argentum ialah terminal positif. Hebat! Okey, seterusnya, bahagian ketiga. Sekarang kita dah tahu terminal-terminalnya, kita boleh tulis singkatan rasmi untuk sel ini. Dalam dunia kimia, benda ni dipanggil notasi sel. Notasi sel ni ada format dia sendiri, macam satu resepi lah. Kita sentiasa mula dengan anode, iaitu terminal negatif, kemudian ionnya, lepas tu simbol untuk titian garam yang macam 2 garisan tu, diikuti ion kathod dan diakhiri dengan kathod, iaitu terminal positif. Jadi, bila kita masukkan unsur-unsur kita ke dalam resepi tadi, inilah hasilnya. Kita ada Fe, terminal negatif kita, diikuti ionnya Fe2 positif, lepas tu titian garam. Diikuti oleh ion Ag positif dan diakhiri dengan Ag, terminal positif kita. Siap? Okey, bahagian keempat, kita nak tulis tindak balas kimia pula. Apa sebenarnya yang terjadi pada elektron-elektron dalam sel ni? Jom kita tengok cerita penuhnya. Setiap terminal ni ada cerita dia sendiri yang kita panggil setengah persamaan. Dekat anode, iaitu terminal negatif, berlakunya pengoksidaan. Ferrum melepaskan elektron. Sebab itulah persamaannya kita terbalikkan dari jadual asal. Dekat katod, terminal positif pula, berlaku penurunan. Jadi kita cuma salin je persamaan argentum tu. Tapi tunggu sekejap. Nampak tak ada yang tak kena sikit? Ferrum lepaskan 2 elektron, tapi argentum cuma terima 1. Mana boleh macam tu? Elektron tak boleh hilang macam tu je kan? Ia mesti seimbang. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Penyelesaiannya sebenarnya mudah je. Untuk dapatkan 2 elektron di kedua-dua belah, kita hanya perlu darabkan keseluruhan setengah persamaan argentum tu dengan 2. Sekarang, kita dah ada 2 elektron yang dilepaskan dan 2 elektron yang diterima. Sempurna. Baiklah, sekarang yang bahagian paling best. Bila kita dah seimbangkan elektron, kita boleh gabungkan kedua-dua setengah persamaan tadi. Elektron di sebelah kiri dan kanan akan saling membatalkan. Dan inilah dia, persamaan ion keseluruhan kita yang dah lengkap dan kemas. Kita dah sampai ke garisan penamat, bahagian kelima dan terakhir, mengira voltan. Inilah masanya untuk kita tahu berapa banyak kuasa yang dihasilkan oleh sel ini. Jawapan akhir untuk teka-teki kita. Formulanya sangat terus terang. Voltan sel atau E0 sel dikira dengan ambil nilai E0 kathod, iaitu terminal positif, dan tolak dengan nilai E0 anode, terminal negatif. Positif tolak negatif.
Jom kita masukkan nombor-nombor dari kod rahsia kita tadi tu. Ingat tak? Kita ambil positif 0.80 volt dari kathod dan tolak dengan negatif 0.44 volt dari anod. Kat sinilah kena ingat balik matematik sikit. Bila tolak nombor negatif, ia akan jadi tambah. Dan jawapan akhirnya, positif 1.24 volt, itulah dia jumlah kuasa yang dihasilkan oleh sel kimia kita. Teka-teki kita dah pun selesai. Hebat kan? Cuba fikir balik. Kita mula dengan hanya satu rajah dan dua nombor je. Daripada situ, kita berjaya kenal pasti terminal, tulis notasi sel, seimbangkan persamaan tindak balas dan akhirnya kira voltan. Kita dah pun bongkar keseluruhan cerita kimia ini langkah demi langkah. Sebelum kita habis, cuba fikir sekejap. Prinsip yang baru je kita belajar ni, inilah yang menghidupkan bateri dalam telefon pintar anda sekarang. Ya, mungkin bahan kimianya lain, tapi konsep asasnya sama. Jadi, cuba anda lihat sekeliling anda. Peranti apa lagi yang anda guna setiap hari yang sebenarnya adalah satu sel kimia yang canggih? Fikir-fikirkanlah.